kopi. Lalu kita pun mengopilah pagi itu sambil-sambil bersembang, bercakap, bertukar-tukar fikiran tentang makna tuntutan kalimat la ilaha illallah. Begitu begini saya tertanya tuan-tuan dan puan-puan pada abang ini kerana lebih tua pada saya. Mari kita cuba uji rasa. Bila kita bersembahyang, kita menghadap ke kiblat dan di hadapan kita dinding. Bila kita sebut dinding, ada rasa? Tak ada rasa apa-apa. Dia kata tak ada rasa. Dinding, tak ada rasa apa-apa. Allah, ada rasa? Dia kata ada rasa. Alhamdulillah abang ni dah lama beramal. Saya sebut pula Nabi Muhammad, ada rasa? Dia senyap. Dan saya sebut nama seorang artis terkenal tanah air. Tak perlu saya sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan. Menangis dia. Mengalir air mata. Ilmu rasa inilah yang hilang tuan-tuan dan puan-puan. Rasa-rasa inilah yang hilang daripada kita. Kenapa? Kerana kita tidak kenal sebenarnya. Tidak kenal. Kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupa. Kita sebut dinding. Serupa, tak ada rasa. Tiang, tak ada rasa juga. Tapi bila sebut hantu, ada rasa. Tuhan, tak ada rasa. Masyarakat kita berhenti pada N kepada U, tuan-tuan dan puan-puan. Pada U, sepatutnya pada N. Tuhan, 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 tu. Berhenti situ. Sebab itu 46 nama-nama hantu dalam masyarakat Melayu yang ada tercatat dalam Kamus Besar Utusan Melayu yang sinonim dengan hantu. Semua orang hafal. 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala boleh kira dengan jari tuan-tuan dan puan-puan yang hafal. Lalu masyarakat kita takut ke hantu berbanding Tuhan. Lebih kenal hantu berbanding Tuhan. Kenapa kata kita takut dengan hantu? Kecil-kecil lagi kita dah jangan pergi hantu, macam-macam hantu ada. Hantu galah, hantu air. Jembalang tanah, jembalang angin, macam-macam. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kenapa? Kerana didikan. Bagaimana kita nak dapatkan rindu? Rindu ni tuan-tuan dan puan-puan, rindu ini lebih tinggi daripada cinta. Biasanya orang datang cinta dulu, baru dia datang rindu. Nak dapatkan cinta itu tuan-tuan dan puan-puan, kena-kena. Bak kata pepatah Melayu, pepatah Melayu. Tak kenal, maka tak cinta. Jadi kita kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok di skrin ini alhamdulillah ada Syama'il Muhammadiyah, ada Rahiqul Makhtum, ada setengah-setengah masjid tak ada. Sebuah masjid tuan-tuan dan puan-puan saya pergi tengok jadual di papan putih. Malam sekian tasawuf, malam sekian tasawuf, malam sekian tasawuf. 3 kali tasawuf tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak kena ada. Kalau tak ada kena cari buku. Jangan sampai tertukar tuan-tuan dan puan-puan Abu Talib dengan Abdul Muttalib. Tak tahu mana satu datuk, mana satu pakcik. Berat. Boleh. Ini boleh salah akidah tuan-tuan dan puan-puan. Tak kenal. Abang saya hak sulung. Beliau ni pegawai tentera. Beliau bercerita dalam tentera ini, anggota-anggota dipanggil ustaz kagak seorang demi seorang untuk dites, diuji ilmu fardu ain. Soalan dia tanya, ada berapa nama Nabi SAW dan Rasul yang disebut dalam Quran yang wajib kita ketahui? 26 ustaz. 26.
Siapa yang terakhir? Nabi Mustafa, Ustaz. Terkejut Ustaz tu. Mana dapat lagu Raihan? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Kan Ustaz al-Mustafa sekali, bukan Muhammad. Dia tak tahu al-Mustafa itu salah satu daripada nama Nabi kita. Salah satu daripada nama-nama Nabi kita. Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Al-Mujtaba, semua maknanya yang terpilih. Yang terpilih. Muhammad Al-Mustafa maksudnya Muhammad, Nabi Muhammad yang terpilih. Dia tak tahu itu salah satu daripada nama-nama Nabi. Boleh salah akidah. Siapa-siapa yang beriktikad bahawa ada lagi Nabi selepas Nabi kita Muhammad SAW, maka dia terkeluar daripada Islam. Kufur dia. Baik itu ajaran Qadianiyah, Ahmadiyah yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad terkeluar daripada Islam, walaupun mengatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad ni Nabi tak bawa syariat. La nabiyya ba'di, tak ada lagi Nabi selepas aku, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kena ambil tahu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Baik itu Nabi kita ni salah satu namanya Nabiul Adnani, dia panggil. Itu selawat. Sallallahu alaihi ya Adnani, ya Mustafa ya Saf, wa anta ar-Rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Nabiul Adnan, Datuk Nabi SAW yang ke-20. Tak perlulah hafal sampai situ. Tapi jangan tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad bin dah tak berperasan dah siapa dia bin. Belum lagi datuk moyang. Fa ummu Taha ma abi hitajtami fi jaddi kilabiyah hazastami'. Dan bonda Nabi keturunannya dengan ayahanda Nabi keturunannya bertemu di mana? Kilab bin Murrah. Yang kelima bertemu. Itu kita baca lagi nazamnya. Auladu Taha qasimun fa Zainabun ruqayatun latul jamali balsimah. Fa ummul Kulthum min fa Fatimah fa Abdillahil Khatimah fa ummu Taha fa ummuhum Khadijah illa Ibrahim fa ummuhu Mariyatul kul alimah. Kita dulu tuan-tuan dan puan, masuk saja bulan Rabiul Awal ini, 1 Rabiul Awal kita baca Maulid Dibai, Maulid Berzanji. Dekat 2 jam sampai ke 12 Rabiul Awal. Dan setiap minggu 2 kali baca sirah. 2 kali baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Dibai sekali, Maulid Berzanji sekali. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan. Ingat. Tapi kalau 35 minit, 40 minit sahaja yang kita nak cuba mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak cukup. Anak-anak Nabi, Auladut Taha. Look, ada lagu Tariqah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalthum. Ibu mereka Siti Khadijah, Ibrahim ibunya Maryatul Qibtiyah. Anak lelakinya sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Makkah. Lagu Tariqah ya, tapi bolehlah ingatlah. Yang penting ingat. Yang penting dapat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan 150
Yang ada yang mengatakan 120,000 orang. Berapa orang yang kita kenal, tuan-tuan dan puan-puan? Al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Berapa orang yang kita kenal? Ni, kita perlu ambil tahu. Siapa saja yang bersangkutan dengan Nabi SAW, kita kena ambil tahu. Kita kena kenal. Kita kena kasih, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kasihkan kepada Nabi SAW ini fardu ain. Apa fardu ain? Wajib kepada setiap mukallaf. Kita ni, ni wajib yang selalu terlepas pandang. Di Qahirah, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebuah makam itu adalah makam Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni adalah cicit Nabi SAW. Seorang yang sangat alim, yang warak, yang sentiasa berpuasa dan berdoa supaya Allah SWT mencabut nyawanya ketika berpuasa, dan menggali kuburnya sendiri dengan tangannya, digali dalam bilik dia. Dan beliau adalah tok guru kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, yang mazhabnya yang kita amalkan di Indonesia. Tok guru. Di atas pintu makamnya itu tertulis bait syair. Dan Imam Syafi'i ini adalah juga imamul lughah, imam bahasa, penyair. Ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzalahu. يكفيكم من نظيم فخر لأنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. Wahai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kamu semua adalah merupakan kefarduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Cukuplah menjadi satu kebanggaan yang besar bagi kamu semua. Barang siapa yang tidak berselawat kepada kamu, maka tidak sah sembahyangnya. Tidak ada sembahyang baginya. La salata lahu. Qil, tuan-tuan dan puan-puan, qil ni pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tak kuat. Kata wajib, tuan-tuan dan puan-puan, berselawat kepada wa ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali itu maksudnya kepada ahli keluarga Nabi SAW. Wajib juga. Tapi yang mu'tamadnya pada Rasulullah SAW sahaja. Siapa-siapa yang tak sebut nama Rasulullah SAW, nama Nabi Muhammad SAW, salatnya tidak sah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih aula, lebih perlu didahulukan daripada jiwa orang mukmin itu sendiri. Saya selalu bagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi mudah faham. Katalah, di dunia ni ada secawan air ni saja. Dan secawan air ni adalah kita punya. Tak boleh kita gunakan kalau ada Rasulullah SAW bersama dengan kita. Air yang ada pada kita tu, hak kita, milik kita itu, kita kena serahkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi itu lebih aula daripada kita. Lebih afdal daripada kita. Lebih perlu didahulukan daripada jiwa kita sendiri, nyawa kita sendiri. Bukan setakat tak sebut dalam sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan. Tak sebut dalam hidupnya Nabi kita. Nama Nabi kita itu. Tak sah iman. Tak sah iman. Tak ada at-taqriru bil lisan. Tak ada. At-tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Nak kena ada at-taqriru bil lisan. Kena sebut nama Nabi kita Muhammad SAW dalam kalimah syahadatain. Baru sah. Baru sah Islam kita. Baru sah iman kita. Itu kedudukan Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Kalau kita nak terjemah sebagai terjemahan harfi literal, la yu'minu maksudnya tidak beriman. Tidak beriman seseorang kamu. Sehingga aku ini lebih dikasihi. Min walidihi, daripada ayahnya. Wa waladihi, daripada anaknya. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia ini.
Ibu dia ke? Kakak adik dia ke? Saudara mara dia ke? Sahabat handai dia ke? Kita kena kasih pada Nabi SAW itu. Lebih daripada diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Itu hak Nabi SAW. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kepanjangan ayat itu tadi. Dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu para isteri Nabi SAW ini, tuan-tuan, selepas kewafatan Nabi, mereka tak boleh berkahwin dengan orang lain. Ibu. Mereka itu adalah ibu. Kepada siapa? Kepada kita orang mukmin. Kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, namanya. Siapa dia? Ajarannya, perjuangannya, akhlaknya. Tuan-tuan dan puan-puan. Ibu kita. Jangan sampai tak tahu. Saya pernah berceramah di sebuah sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. Di hadapan saya ni, pra 5 tahun, 6 tahun ada. BP kelas khas ada. PPKIBP. Tahap 1, tahap 2, cikgu baru posting sampai cikgu nak pencing di hadapan saya. Saya kena buat interaksi. Tanyalah adik duduk main sini, hak pra 5 tahun ni. Dia tanya, ni adik ni siapa nama? Adik. Nama ayah? Abah. Nama mak? Umi. Ini jenuh, tuan-tuan dan puan-puan. Jenuh ni. Kalau jumpa di Getih, taklah nak pulang balik. Dia tanya, awak duduk mana? Saya duduk di bumi Allah SWT. Sudah. Saya pun terlajak kata, tanya pula, awak anak cikgu ke? Anak cikgu. Umur 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah. Tak tahu. Nama sendiri pun tak tahu. Baik. Bila kita kenal, kita cinta. Kita rindu. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Sebenarnya dia maula. Maula ni artinya orang yang pernah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Bernama Thauban. Thauban ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya rindunya kepada Nabi SAW. Sampai kurus-kurus. Pucat muka. Hari-hari teringat ke Nabi. Hari-hari nak jumpa dengan Nabi. Akhirnya dia mengadu pada Nabi SAW. Takut, bimbang dia. Tak jumpa Nabi SAW di akhirat nanti. Kerana apabila Nabi wafat, sudah tentulah masuk ke mana? Ke syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Dan kalau dia masuk syurga pun, tentulah syurga yang di bawah pada Nabi SAW. Tak berjumpalah dengan Nabi SAW. Maka turun ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebab turun ayat surah An-Nisa, ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Tu sebab turun ayat itu. Kerana ada sahabat yang tak sabar nak jumpa Nabi, sampai pucat-pucat, kurus ke diri, teringat ke Nabi SAW. Padahal jumpa tiap-tiap hari. Turun ayat itu. Siapa-siapa yang taat pada Allah, yang taat pada Rasul, mereka itu bersama dengan orang-orang yang daripada yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Minan nabiyyin, daripada para anbiya, was-siddiqin, daripada orang-orang yang siddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar percakapannya, benar perkataannya, benar i'tiqadnya, benar amalannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di medan fi sabilillah.
Wassalihin, dan orang yang baik-baik, yang soleh-soleh di kalangan orang awam. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan baiklah persahabatan mereka itu. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan ke dalam syurga dan boleh bertemu. Boleh bertemu, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan siapa? Kalau kita masuk syurga nanti, boleh bertemu dengan para anbiya, boleh bersembang dengan para anbiya. Doakan supaya kita semua masuk syurga. Boleh. Walaupun berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, syurga Firdaus sudah tentulah di atas sekali. Tapi boleh bertemu, boleh bertemu. Banyak lagi kisah-kisah kerinduan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita terpaksa pendek-pendekkan. Pasal apa pentingnya cinta ni? Bila kita cinta, kita ikut. Tuan-tuan, cuba tengok anak-anak kita, dia cinta, dia sayang pada siapa. Kalau pemain bola, akan penuhlah gambar pemain bola itu dalam biliknya, dalam purse-nya, dalam handset-nya. Dia akan ikut, tak ikut akhlak, dia akan ikut cara potong rambut, cara pakaian, hatta di baju dia pun ada nombor, tuan-tuan dan puan-puan. Nombor pemain tersebut. Kalau dia kasih pada pemain bola, kalau dia kasih pada artis, pakaiannya begitulah juga. Baru-baru ni ada seorang, entah, saya pun pada hari itulah saya kenal ni. Kerana saya cari dalam internet, rupa-rupanya dia YouTuber yang ada 30 juta pengikut dia, subscribers dia. Patutlah. Tapi saya baru kenal, saya pun boleh juga. Senang-senang tuan-tuan dan puan-puan, 30 juta tu. Saya jadi YouTuber ni sejak tahun 2013, baru 20,000 subscriber. Dia mari ke Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Begini orang serbu, sampai dia tak boleh nak jalan. Dia buat pula video, selepas itu dia marah orang Malaysia. Saya yang tak kena mengena dengan dia, dengan orang yang pergi situ pun, saya pun malu. Macam tak pernah jumpa orang. Saya tengok pula video-video, ya Allah, macam ini orang nak diidolakan, orang yang nak dipuja, disanjung, orang yang nak diikut. Itu belum lagi Shah Rukh Khan, tuan-tuan dan puan-puan, mari, wah, histeria. K-pop mari, histeria anak-anak kita. Ropoh, pensan. Naik atas pentah, peluk-peluk tu, pakai tudung. Itu bau dajjal hok kecil-kecil, besar-besar lidi ni, tuan-tuan dan puan-puan, mari. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW nanti, orang-orang lelaki akan bergegas pulang ke rumah untuk ikat anak dia. Ikat isteri dia. Ikat. Dajjal keluar nanti. Kita bimbang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pergi mana tu, cuba tengok majoriti dia siapa. Ada satu syair yang menyebut ta'sil ilaha wa tad'i hubbahu hadha fil qiyasi la amrun badi'un. Kamu menderhaka pada Allah Subhanahu taala sedangkan kamu dakwa kamu cinta pada dia. Ini kias yang baru ni. Kalau kias yang lama tu, siapa-siapa yang cinta dia akan ikut. Ini dikata cinta tapi tak ikut. Ni kias baru ni. Ajaib sungguh kias ni. Begini. Pak kata orang putih, saya tak ingatlah dia punya dalam bahasa asal. Tapi maksudnya, kalau seseorang itu mengasihi seseorang, dia akan turut kasih dengan anjing-anjingnya. Kalau seseorang itu membenci seseorang yang lain, dia akan turut benci dengan bunga-bunganya sekali. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tak baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tak ada yang tak baik, semuanya bunga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
tanda kasih, kita banyak menyebut man ahabba syai'an fa aktsara min dzikrihi. Siapa yang kasih pada sesuatu, dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Sebut dalam bentuk selawat. Selawat ini kata apa yang tercatat dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada 4 kelebihannya. Yang pertama, majlabatul lil khairi was sawab, penarik kepada kebaikan dan pahala. Sekali kita selawat 10 kali, tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi selawat. Allah berselawat seperti surah Al-Ahzab ayat 56 yang kita dengar seumur khatib baca itu. Allah beri selawat, maksudnya Allah beri rahmat pada kita, beri maghfirah, beri ridwan, keredaan pada kita. 10. Sallallahu alaiha biha 10. Man sallai alaihi salatan sallallahu alaiha biha 10. 10, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, tardul nisyan, boleh menghalau lupa. Ni ada, tuan-tuan dan puan-puan, kampung saya dia panggil, orang panggil Stor Muhammad. Dalam diri kita ni ada Stor Muhammad. Di situ kita kumpulkan segala maklumat. Namanya. Dan kunci kepada Stor Muhammad ini ialah selawat. Sebab itu orang kampung saya kalau dia lupa, dia gaul-gaul kepada dia selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap kena ingat lah. Anak-anak kita kalau nak menghafal, nak belajar, suruh dia banyak selawat. Ubat kepada kelupaan. Afatul almi an-nisyan. Penyakit ilmu itu lupa. Penyakit lupa, ubat lupa ialah selawat. Madhhabatul lil huzni, penghilang resah gelisah, penghilang sedih, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada yang sedih, ada yang risau, gelisah, banyakkan selawat. Dan sababul lidukhulil jannah, dan sebab masuk syurga. Ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak, tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapat syafaat Nabi SAW di akhirat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, haraplah nak masuk syurga yang pertama dengan rahmat Allah SWT. Yang keduanya haraplah syafaat Nabi SAW. Kerana Nabi ni ada syafaat kubra. Hak yang dalam neraka tu Nabi SAW boleh keluarkan. Syafaat Nabi SAW. Kita harapkan syafaat. Sababul lidukhulil jannah. Sebab itu orang yang tak nak berselawat pada Nabi SAW ni kedekut. Terutamanya apabila dia dengar Nabi SAW itu disebut, tapi dia tak selawat. Al-bakhilu man dzukirtu andahu falam yusalli alai. Orang yang bakhil, kedekut, tak hidup masing, tangkai jering itu saya tambah lah. Ialah orang yang dia sebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawa wajib selawat apabila kita dengar nama Nabi SAW. Sebahagian ulama kata memadailah kalau sekali dalam majlis kita sebut. Wajib sekali dalam majlis, walaupun sebut banyak-banyak kali itu, paling-paling tidak sekali. Ada yang kata wajib seumur hidup tu sekali. Ada yang kata wajib hanya dalam sembahyang. Ada yang kata wajib apabila disebut dalam ayat Al-Ahzab 56. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi yang benar, maksudnya yang mu'tamad, yang kita pegang, tidaklah wajib di luar, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sembahyang wajib. Dalam sembahyang ia wajib selawat, rukun. Di luar ni sunat. Tapi Nabi SAW kata bakhil kalau kita dengar nama Nabi SAW, kita tidak sebut, kita tidak berselawat. Sebab apa? Tadi fadilat tadi ni banyak. Kita tak nak bagi pada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni dipanggil syahih. Syahih ni dia kedekut dengan diri dia sendiri. Ada. Kalau orang kedekut dengan kawan dia tu biasa.
Kedekut dengan orang lain itu biasa. Ni dia kedekut dengan isteri dia. Dia kedekut dengan anak dia. Hatta kedekut dengan diri dia sendiri. Itu dipanggil syahih. Ada satu cerita. Cerita ni berlaku di Raub. Kerana saya pernah pastikan cerita ni dengan arwah mak saya. Arwah ayah. Kerana arwah ayah ni orang Raub. Mungkin dalam 100 tahun kot cerita ni. Ada seorang kaya. Orang kaya ni ada dua sifat yang tak molek pada dia. Yang pertama, dia bakhil. Bakhil ni tahap syahih. Dia bakhil pada diri dia sendiri. Ya. Walaupun harta dia banyak. Rumah sewa berderet. Kebun getahnya berekar-ekar. Tapi dia bakhil. Yang kedua, dia tidak bergaul dengan orang-orang yang tak ada harta, tuan-tuan dan puan-puan. Pada satu hari, hilang dari radar. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Cari, tak jumpa. Pekerja-pekerja yang berhenti selama seminggu itu mencari, masuk ke ladang, nak bekerja, tengok-tengok ada dia, terpukang dah situ, tinggal tulang. Kutik-kutik-kutik, isi dalam kain, kincah dalam sungai Pahang, upah 100 riyal waktu itu. Memandikannya. Kincah ni celup je lah, celup dalam sungai Pahang, udang kain. Akhirnya mati dalam harta sendiri. Orang yang tak nak bergaul dengan orang yang tak berharta. Orang yang bakhil, tak mahu membelanjakan harta dia. Itu dia panggil syahih. Ni, kedekut pada diri dia sendiri. Kedekut tak kedekut dia ni? Saya lupa nak cerita. Kedekut tak kedekut dia ni? Dia gantung ikan talang. Tuan-tuan tahu ikan talang? Ikan talang masin. Di ruang tamu. Dan dia duduk atas kursi. Dia bawa nasi. Dia tengok ikan talang tu. Bergantung. Dia kata, sedapnya ikan talang ni. Kalau potong 4 segi, kiuk-kiuk besar-besar, kuku. Kemudian masak lemak. Bubur nenas pula. Bubur lada, pedas ada, lemak, masam ada. Masin, semua ada sedap. Cahaya Elio dia pong suap. Wih, ikan talang ni. Ikan talang tu bergoyang. Kalau potong kiuk-kiuk, goreng pula, bubur bawang, tumbuk dengan lada pula, perhasan limau, Allah sedapnya. Cahaya Elio, pong suap. Ikan talang ni tak luak-luak, tuan-tuan dan puan-puan. Kedekutnya dia ni. Akhir sekali, mati seorang diri dalam harta sendiri. Seminggu lepas tu baru jumpa. Ni orang kedekut. Baik. Saya rasa kita tutup dengan cerita orang kedekut lah. Mohon ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.